G7 ni ialah 7 gunung tertinggi yang ada kat Malaysia ni. Gunung Chamar ni antara dia lah. Ni memang first time aku naik ke G7, Gunung Chamar via Skomart Trail. Skomart Trail ni orang cakap pendek tau, tapi sebenarnya trail ni memang challenging. Dia mencanak naik ke atas. Track dia 24 km kalau Skomart Trail ni, dia tak terus sampai ke campsite tau, tapi korang kena naik 4 wheel. 4 wheel tu daripada Masjid Kuala Betis, kita berkumpul nak pergi ke campsite dia tu dalam masa 5 jam. Jadi kita orang gerak dalam pukul 9, dalam pukul 2, 3 petang tu sampai sana lah, sampai ke campsite lah. Masa korang, kalau korang nak ikut Skomart Trail kan, sebab kita naik pick up truck kan, atau 4 wheel, korang standby lah, mask ke atau yang scarf yang tu, sarung tu ke kan, korang kena standby baju hujan siap-siap. Sebab itulah, kalau korang nak merasa duduk belakang tu ataupun duduk dalam kereta, aku sarankan baik korang duduk belakang. Dapatlah vibe macam angin, suasana tu kan. Memang best lah kalau korang duduk belakang tu. Tapi itulah aku cakap, memang penting lah kena pakai mask dengan standby baju hujan. Beg korang tu pastikan korang alas dengan plastik hitam lah, ataupun apa-apa alas yang waterproof. Sekejap. Bila dah sampai campsite tu, kita set up kemah semua tu lah. Kemah kena bawa sendiri semua tu. Tapi yang best tu, kalau kita ikut Skomart Trail ni, korang tak payah nak bawa load tau. Korang memang dah siap barang-barang tu semua letak dalam pick up truck lah terus. So memang terus ke campsite terus lah. Buka balik dah tu. Buka balik ATJ ni. Kalau nak ceritakan pasal Gunung Chamar ni, kalau korang ikut Skomart Trail, dia ada 5 checkpoint tau. Okey, yang pertama Pintu Rimba, yang kedua Pematang Badik, yang ketiga camp korang, yang keempat camp Skomart, yang kelima Simpang Skomart Trail. Jadi Simpang Skomart Trail tu memang dah hujung-hujung lah tu, dah nak sampai puncak lah tu. Jadi kalau ikutkan perjalanan kita orang daripada campsite ke puncak selama 8 jam lah. Start dari pukul 3 pagi, kita gerak sampai ke puncak dalam 11 pagi. Itu memang aku ikut pada grup korang lah. Macam aku ikut fast pace punya grup. Jadi kita punya grup memang depan sekali lah. Memang sampai awal, Alhamdulillah. Jadi sepanjang perjalanan tu memang macam-macam ni lah benda yang kita orang dapat dengar, dapat tengok. Tapi kalau nak jadikan cerita, masa kita sampai ke checkpoint yang pertama tu, dekat Pintu Rimba.
Masa tu kita orang tengah siap-siap nak ambil wuduk kan, untuk solat subuh kan. Jadi sambil tengah isi air tu lah, isi air mineral kan. Jadi lepas tu tengah rekod-rekod, kita terdengar suara macam orang gelak tau sebenarnya. Tapi kalau kita dengar kat telinga, rasa dengar macam orang gelak tau. Tapi itulah, dah rekod, kita dengar balik, rupanya tak, bunyi suara binatang, haiwan. Tapi itulah, pukul berapa lah, pukul 3-4 pagi macam tu. Jadi kita orang macam suspend lah. Ada yang kawan aku kan, Rahmat kan, dia cakap buat tak tahu je. So aku pun buat tak tahu lah. First time kan, memang first time aku ikut trekking ni. Jadi memang teruja dapat tahu benda tu kan. Dalam jam 6 suku tu kita orang sampai ke camp korang. Situ kita orang akan tunaikan solat subuh lah. Jadi kat camp korang tu kita rehat dari jam 6 suku sampai ke 7.30 lah. Memang kita solat secara jemaah situ bergile-gile lah, sebab dia punya tempat tu memang limited space lah untuk solat secara jemaah. Jadi sambil-sambil tu kita ni lah, kita tak buka apa-apa macam nak masak, aku pun tak buka lagi, tapi kita baring-baring lah situ. Kat situ memang nak cakap memang sejuk lah, dah start sejuk dah, sebab dah naik ke atas kan, naik bukit kan. Sebab lagi pun dah waktu pagi tu kan, memang embun lah sejuk, memang rasanya tak sama macam apa yang kita rasa kat aircon tu. Memang puas hati lah. Lepas tu fresh air pula tu, ya Allah, itu aku sedut dah kuat-kuat. Macam wah, lain macam vibe dia kan. Memang sedut puas-puas lah. Jadi kita teruskan perjalanan. Kita gerak dari 7.30 sampai ke Camp Skomat tu. Camp Skomat tu korang akan jumpa batu besar tau situ. Batu besar betul. So dia akan ada gua kecil lah. Dia bukan gua kecil pun, dia macam tempat berteduh tu. So kita singgah situ sekejap je. Dia dari campsite ke camp korang tu okay, challenging. Memang challenging. Tapi start dari, aku rasa challenging dari camp Skomat tu sampai ke puncak. Sebab apa? Aku rasa tentu sebab maybe dah rasa dia punya penat kan, jadi kurang tenaga. Memang challenging lah dengan agas tu, ya Allah. Kalau orang yang tak merokok tu, memang aku kan tak merokok kan, jadi memang pak dia tibai lah muka aku semua kan. Memang dia serang semua. Jadi kalau kita duduk diam kat situ kan, atau berdiri je kan, tercegak situ kan, memang dia akan serang kita, kau. Jadi nak tak nak kita kena gerak juga. Dia suruh kita gerak kan. So macam orang kata motivational lah. Agas nak kita gerak. Teruskan. So lepas camp Skomat tu nanti ada kawasan perhentian tau. Dia bukan perhentian, dia macam kawasan untuk korang ambil air, topak air botol korang. Jadi korang kena turun bawah tu, terus camp Skomat tu korang terus sikit, nanti ada simpang ke kiri. Jadi korang kiri tu dia bukan naik tau, tapi dia akan turun baru korang jumpa punca air lah kat situ. Korang boleh top up air kat situ lah. Tapi dah top up tu korang kena fikir 2-3 kali lah, sebab dah top up air tu korang nak naik balik atas tu, ya Allah. Memang aku cakap lah, brutal jugalah. Challenging yang benda lain pula. Nak naik balik tu memang, ya Allah tuanku, sakit kaki mat. Turun dah sedap lah, tapi nak naik balik dah ambil air kan. Kira dah ambil air bawah tu, silap-silap kau naik balik tu, habis botol air tu balik. Kau pun turun balik. Memang ni lah, mencanak juga dia punya ni trailers tu. Jadi perjalanan daripada Camp Skomat, lepas korang dah tupak air tu, dah nak ke simpang Skomat Trail, ambil masa dalam 3 jam lah. Masa aku, macam kita orang gerak dari pukul 8 suku sampai ke simpang Skomat Trail dekat-dekat 11, dekat-dekat pukul 10.58 tu. Kira nak dekat pukul 11 lah, dalam 3 jam tu tempoh dia. Tapi memang mencanak lah ke atas tu. So korang memang kena training betul-betul benda ni. Memang tak boleh nak buat main-main benda ni. Jadi akhirnya selepas 8 jam perjalanan, kita orang sampai juga kat puncak Gunung Camah dalam 11.20 gitu. Jadi masa sampai kat puncak tu, ya Allah ya Tuhanku, memang puas hati. Tapi malangnya kita orang tak ada rezeki kan dapat view. Kita orang cuma dapat kabus-kabus je, ataupun dia bukan awan kapit, dia kabus-kabus je, view kabus. Sebab pagi memang ditutupi dengan awan-awan lah semua. Biarpun tak ada view, tapi vibe dia memang best. Dari situ kita orang buka tirai, kita orang buka tempat masak semua tu. Aku dengan Rahmat kan ikut grup kan. Kita ikut grup ke Goni. Memang diorang sentiasa set trip-trip lah, macam CBL, Ulu Sepat semua tu, YB. So macam ni kita orang ada chef kan. Chef tu memang kita orang panggil Haji lah.
Memang dia spontan lah orang dia. Memang best. So memang dia akan masak air untuk kita. Dia akan, itulah memang sampai atas kita dimasak air untuk kita. Tapi atas tu ya Allah memang sejuk, menggigil kita kat atas tu. Macam tu atas tu, sejuk. Itulah aku pun pakai sweater, bukan sweater, jaket dah. Jaket yang zip tu kan. Memang sebenarnya aku pun tak buat prepare sangat, tak buat preparation sangat. Sebab itulah aku cakap memang niat aku nak camping kan, bukan nak hiking, nak camping je, camping. Tapi ya Allah, challenging. Itu yang masa sampai sana tu semua terkejut. Ini first G7 aku, semua terkejut. Rupanya ya Allah, challenging dia tak boleh buat bincang. Sebab dia kan macam nak kan. Memang itulah, memang dah buat training lah sebelum tu. Jadi perjalanan tu alhamdulillah laju dan lancar. Puncak Camah tu kita orang lepak dekat berapa jam, dari pukul 11.20 sampai pukul 1 petang. Satu tengah hari itulah kita orang akan minum, lepak borak atas tu, ataupun nak tak nak macam aku tidur. Aku tutup kepala aku dengan plastik hitam kan, plastik hitam heavy duty tu kan, yang size XL tu aku balut dengan ni, badan aku tutup semualah. So pakai tu memang ni lah, tak sejuk lah, tak sejuk. Jadi memang korang kena, nak tak nak kau kena standby plastik hitam heavy duty lah yang size XL untuk korang tutup badan korang supaya tak sejuk. Jadi ini ialah kata-kata hikmah yang Rahmat nak sampaikan. Jadi kau boleh dengar kejap. Okay, bagi saya setiap gunung tu ada cabaran masing-masing, ada kesukaran dia tersendiri, ada poin-poinnya yang tersendiri kan. Bergantung pada diri kita jugalah. Kena siap sedia lah dari mental, fizikal, rohani pun kena kuat. Sebab rohani tu kuat, insyaAllah jasmani pun kuat. Jadi lepas dah settle lepak dekat atas ataupun kat Gunung Camah tu, puncak dia, kita orang turun lah. Turun dia tu, ya Allah tuanku, hujan lebat. Memang licin track semua tu. Tapi alhamdulillah, biarpun ada jatuh sikit-sikit, tak banyak. Sebab kita pun tak bawa yang apa tu, stick kan. Jadi aku preferkan bawa stick lah, biarpun korang untuk ni lah, balancing aja rasanya. Biarpun kadang rasa macam malas kan, tapi memang kena bawa jugalah. Jadi sepanjang perjalanan tu, memang bagi aku memang trip yang the best lah. Aku ni suka juga hiking, tapi tak se-ekstrim yang macam ni lah. Sebab sebenarnya ni aku hiking pun dekat kawasan bandar-bandar kan. Trail ni memang tak sesuai sangat untuk beginner. Memang aku tak sarankan lah untuk orang yang beginner ataupun yang belum ready dalam bentuk fizikal ataupun dia punya mental dia. Korang kena training lah, at least sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan. 6 bulan lagi aku prefer lah. Sebab apa? Sebab setiap gunung yang korang naik ni, dia lain-lain tau dia punya challenging dia. Biarpun korang nampak macam senang, tapi korang tak boleh pandang rendah pada trail yang korang nak naik tu nanti. Memang kena prepare, apa-apa pun kena prepare. Sebab apa? Sebab tak nak menyusahkan diri sendiri, dan paling penting tak nak menyusahkan orang lain. Itu je. Sebab itulah aku cakap memang kena ambil serius benda ni, training semua tu. Kita